Hi guys, kita kan travelling. So pagi ni saya dah rebus 5 biji telur guys. So it's very simple guys. Okay, so ada seorang ni dia komen kan, rumitnya nak sihat, nak makan sihat rumitnya. Okay, tapi kalau tengok kan, okay, kita yang fikir rumit sangat. Kita yang fikir, oh nak makan ni, nak makan tu, nanti nak pergi mana, ingin nak makan tu, ingin nak makan ni. So kita punya craving tu yang sebenarnya rumit. Okay, saya ada ni. Okay, saya dapat garam ni guys. Okay, so telur ni ada banyak khasiat. Okey, ada protein, ada lemak sihat, ada vitamin A, D, E, K, vitamin B12 dan banyak nutrien lain. Okey, dalam sebiji telur ni. Dan saya makan 5 biji pagi ni sebelum saya keluar guys. Okey. So mana yang rumit sebenarnya? Okey, adakah makan telur ni rumit? Okey, cuma rebus dan makan je. Dan yang bestnya lepas ni, saya tak payah pergi makan luar pun. Okay? Nanti akan ada orang yang kata, tak payahlah seksa diri macam tu guys. Sakit lagi seksa guys. Okay? Jadi saya sebenarnya doing my body a favor. Okay? So saya tak seksa diri pun. Itu adalah satu perspektif. Saya makan macam ni sebab saya tak rasa seksa diri pun. Sebab saya rasa sangat baik. Sebab tu saya konsisten.